Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'd. Kalau dalam siri yang lepas kita bercerita tentang karamah ataupun tentang perkara-perkara ajaib yang berlaku kepada manusia, kali ini saya nak membuka satu tajuk yang agak berkaitan juga, iaitu sejauh mana keajaiban manusia tu boleh memberi manfaat kepada orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia diberi kelebihan ada syafaat. Kita sebut sebagai syafaat lah. Syafaat ni apa? Syafaat ni macam sepatutnya seseorang tu dia kena hukuman, tapi syafaat ni maksudnya dia minta supaya dia tidak dihukum ataupun dikurangkan hukuman. Itu contoh syafaat lah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua syafaat. Satu syafaat kecil, satu syafaat besar. Syafaat besar ni untuk semua umat lah. Tapi itu kita tak nak ceritalah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak cerita tentang orang lain. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sejauh mana kemukjizatan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam ni berkekalan, sejauh mana? Kalau kita tengok ada mukjizat yang kita terima, semua ulama terima dan boleh kata hampir sepakatlah ataupun sepakatlah dalam kalangan umat Islam bahawa satu-satunya mukjizat yang kita kata kekal sampai ke hari ini, sampai ke hari kiamat ialah Al-Quran tu sendiri. Tapi mukjizat-mukjizat lain semua dah habis. Contohnya macam kalau Nabi Isa AS dia pernah menghidupkan orang yang mati, Nabi Musa AS pernah tongkat dia jadi ular. Semua tu mukjizat tu dah habis. Hari ni kita tak tahulah tongkat tu mana, ular tu mana. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa hayat dia adalah mukjizat-mukjizat yang berlaku membuktikan kenabian dia. Tapi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tinggal adalah kisahnya sahaja ataupun Al-Quran tu sendiri sebagai risalah mukjizat yang kekal sehingga ke hari kiamat. Dalam dia ada banyaklah benda-benda yang ajaib, yang menarik, yang bertepatan, yang betul, yang dibuktikan oleh sains, dibuktikan oleh panca indera, sehingga ke hari kiamat kita boleh jumpalah keajaiban-keajaiban dalam Al-Quran itu sendiri. Tapi selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi Muhammad pun adalah sedikit kita kata keajaiban lah. Bila kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengembalikan rohnya ke jasadnya supaya dia menjawab salam kita. Tapi bagaimana pula dengan orang lain? Kita nak cerita tentang orang selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi, ada golongan yang kita sebut sebagai orang-orang yang saleh ataupun orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun orang-orang yang kita kata kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Istilah yang biasa orang guna apa? Wali. Wali ni macam mana dia punya keadaan dia? Kalau kita kata dia ada karamah, kalau kita kata dia ada keajaiban, sejauh mana kita mengatakan karamah dia itu bermanfaat kepada orang lain? Yang pertama, kalau karamah dia dalam erti kata penerimaan Allah campakkan ke dalam hati-hati manusia, seperti yang kita bagi contoh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, itu berkekalan. Contohlah kita kata wallahu alam, tepat ke tak tepat, tapi wallahu alam, ada ramai ulama yang cuba menulis hadis 40. Tapi kitab hadis 40 yang paling terkenal, yang paling diterima oleh umat Islam pada hari ini ialah hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Itu contoh karamah lah Allah SWT berikan kepada Nabi, bukan Nabi, iaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Bagaimana pula dengan kalau kita sendiri, kita nak minta karamah tu ataupun kita nak minta syafaat wali-wali ni, boleh ke? Kalau semasa wali itu masih hidup, kita boleh jumpa dengan wali tu, kita boleh belajar daripada dia, mengambil keberkatan daripada ilmu dia. Selepas dia mati, kita boleh belajar daripada ilmu dia, mengambil keberkatan daripada ilmu dia. Ketika dia masih hidup, kita boleh minta dia doakan kita, kita boleh berada bersama dengan dia. Allah SWT pun bagi tahu dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu yu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Dalam keadaan ada orang yang masih beristighfar, Allah tidak mengazab mereka. Jadi boleh jadi karamah ataupun berkat daripada wali-wali ni, kita berada bersama dengan wali, kita mendapat tempiasnya. Itu boleh jadi, tapi masa dia masih hidup. Bagaimana pula dengan selepas dia mati? Jadi kita orang Islam percaya apa? Apa yang kita percaya? Kita beriman bahawa manusia selepas mati, mereka ni akan berpindah daripada alam dunia pergi ke alam selepas alam dunia, sebelum alam akhirat. Di antara dua alam. Sebelum pergi ke alam akhirat, manusia ni akan singgah di satu alam yang dinamakan sebagai barzakh.
Barzakh ni maksudnya apa? Di antara dua. Bila dia berada di antara dua, dia ni dah berada di luar daripada alam kita sekarang. Biasa orang sebut apa? Alam kubur. Sebab biasanya kita ditanam dalam kubur. Tapi boleh jadi ada orang tu dia tidak ada kubur. Mungkin sebab dia mati lemas, jenazah dia, mayat dia tidak ditemui, ataupun mati mati dihempap oleh bangunan, jenazah dia tidak dapat ditemui, ataupun dia terbakar, dia punya mayat dia sudah menjadi abu, tak dapat ditemui, tak dapat diasingkan, tak dapat dipisahkan. Mungkin dia tak ada kubur fizikal, tapi alam tu biasanya orang panggil sebagai alam kubur. Jadi alam kubur ni macam mana? Apa yang kita imani? Jawapannya, kita orang yang Islam, kita beriman bahawa alam kubur ni ada dua sahaja. Apa dia dua tu? Sama ada dia raudhatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga, ataupun hufratun min hufarin niran, ataupun satu lubang, satu curang daripada api neraka. Itu sahaja. Orang yang beriman, orang yang saleh akan berada di dalam nikmat Allah SWT, seolah-olah dia sudah masuk syurga. Dia sudah berada di dalam satu taman daripada taman-taman syurga. Tapi orang yang kafir kepada Allah ataupun orang Islam yang ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ni akan diazab, akan diseksa. Itu sahaja kepercayaan kita. Jadi roh dia tak akan keluar daripada kubur tu. Roh dia tak boleh keluar dah. Dia berada di alam yang lain. Dia bukan berada di tempat fizikal yang kita namakan sebagai kubur. Mungkin jasad dia ada kelebihan yang Allah SWT beri. Seperti Nabi, para Anbiya alaihimussalatu wassalam, Nabi-Nabi ni jenazah ataupun jasad mereka tidak dimakan oleh bumi. Mungkin ada jasad-jasad yang Allah berikan karamah ataupun Allah berikan kelebihan supaya dia tidak reput. Tapi selain daripada itu, roh tu tidak berada di situ. Roh berada di alam yang lain. Jadi sepatutnya kita sebagai orang Islam, kita tak sepatutnya rasa takut bila melintasi kubur. Kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumah Nabi. Tak perlulah Aisyah merasa takut. Kenapa nak rasa takut? Kalau katakan orang itu orang yang soleh, tentulah orang soleh itu takkanlah nak mengacau orang yang hidup. Itu tak soleh namanya. Ataupun kalau orang tu dia seorang yang jahat, penjenayah, mati, pembunuh, mati kena hukum kan. Takkanlah dia boleh dibenarkan oleh malaikat yang mengazab dia untuk keluar mengganggu manusia yang lalu di situ. Jadi itulah keimanan kita, bahawa roh tu berada di alam yang lain. Mereka sama ada dua. Sama ada berada dalam satu taman daripada taman-taman syurga, berzikir, makan daripada nikmat yang Allah SWT kurniakan kepada mereka, ataupun mereka ni berada dalam azab siksa Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Jadi apa yang kita kena buat bila kita menziarahi kubur? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa ketika Nabi mula berdakwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menziarahi kubur. Sebab apa melarang untuk menziarahi kubur? Sebab amalan ziarah kubur ni di dalam masyarakat jahiliyah, mereka meletakkan kesan tinggalan orang-orang saleh ni terlalu tinggi, sehingga kan mereka menjadikan orang-orang saleh ni dalam sejarahnya sebagai berhala. Jadi disebabkan mereka ni terlalu tinggi sangat, mengangkat darjat manusia biasa yang baik ni, yang saleh ni, sehingga ke taraf ketuhanan. Jadi Nabi SAW ingin menutup pintu kebahayaan tu. Nabi SAW melarang daripada ziarah kubur. Kubur siapa pun tak boleh ziarah. Dah mati sudah. Masa dia hidup boleh kita minta didoakan kita berada bersama dengan dia, keberkatan berada bersama dengan orang-orang yang saleh. Tapi selepas dia mati sudah sampai ke situ saja. Nabi melarang untuk menziarahi kubur. Tapi selepas daripada umat Islam telah jelas keimanan dia, yakin dengan Allah SWT, tahu tentang Allah SWT adalah Tuhan sekalian alam, tempat bergantung kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik balik larangan tersebut dengan berkata apa? Sesungguhnya dulu aku melarang kamu menziarahi kubur. Sekarang ni ziarahlah kubur kerana ia mengingatkan kepada akhirat. Jadi kita kena ingat bahawa ziarah kubur ni dia sepatutnya membawa kepada mengingati mati ataupun mengingati akhirat. Bahawa kita semua ni akan mati. Kalau kita datang ke kubur, kita hanya bersedih dengan kita mengatakan, ish, dulu tak sempat. Macam-macam lah kita kata ini, saudara saya tak sempat nak minta maaf dengan dia. Kenapa kita bersedih di situ? Tak ada nak buat apa dah. Jadi sepatutnya kubur ni membawa kita kepada mengingati mati. Sebab itulah Nabi SAW menziarahi kubur sesiapa sahaja. Sebab apa? Sebab sesiapa sahaja menunjukkan bahawa manusia itu akan mati. Tidak semestinya kubur itu adalah kubur ibu bapa kita ataupun datuk nenek moyang kita. Sesiapa sahaja. Bila lalu ke perkuburan, Nabi SAW sunnahnya akan menyebutkan apa?
Assalamualaikum ahlad diyari minal muslimin wal mu'minin antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Maksudnya apa? Salam sejahtera ke atas kamu wahai penduduk negara daripada orang yang beriman. Kamu adalah orang yang mendahului, kami adalah orang yang akan menyusul. Maksudnya apa? Mengingatkan kita. Bila kita ziarah kubur, kita mengingatkan kita bahawa ini tempat kita, ini negara kita yang kita akan pergi. Ada orang yang dah sampai, ada orang yang akan sampai, iaitu kita. Nah, jadi itulah sebenarnya tujuan menziarahi kubur, mengingatkan kita bahawa kita pun akan jadi seperti itu juga. Sebab itulah ada riwayat bahawa Nabi SAW menziarahi kubur pada waktu malam. Sebab apa malam? Kerana malam ni lebih dekat dengan kesunyian, lebih dekat dengan kesepian, lebih dekat dengan keseorangan. Seperti itulah kita akan berada dalam kubur nanti, kesepian, kesunyian, keseorangan. Tidak ada sesiapa yang boleh membantu kita menjawab soalan malaikat-malaikat yang berada dalam kubur nanti. Tak kiralah kita berada dalam mana-mana jemaah sekalipun. Jadi sebab itulah menziarahi kubur sepatutnya membawa kepada mengingati kematian, mengingati bahawa hala tuju kita akan duduk seorang diri bersama dengan jawapan-jawapan yang amalan-amalan yang kita telah sediakan sebagai jawapan kepada persoalan-persoalan yang akan ditanya oleh malaikat di dalam kubur nanti. Tapi macam mana pula kalau kita menziarahi kubur orang-orang yang saleh ataupun menziarahi kubur ibu bapa kita? Apa yang kita patut buat? Dalam sunnah Nabi SAW, selain daripada memberikan salam kepada penghuni kubur, Nabi SAW pernah juga bercakap dengan ahli kubur. Seperti contohnya bila Nabi bukan menziarahi lah, bila Nabi SAW melintasi satu kubur, kubur orang musyrik ataupun tempat orang musyrik ni, dibuang, ditanam ataupun dicampakkan di situ, Nabi SAW pun bertanya kepada mereka, adakah kamu telah mendapati apa yang Tuhan kami nyatakan itu benar? Kami telah mendapati apa yang Tuhan kami nyatakan itu benar. Itu pernah Nabi SAW bercakap dengan ahli kubur. Jadi boleh juga contohnya seorang tu bila menziarahi kubur, dia bercakap dengan ahli kubur. Sama ada Allah SWT nak sampaikan apa yang dia cakap tu ataupun tidak, itu adalah rahsia Allah SWT. Apapun dalam Al-Quran, Allah SWT ada kata yang Nabi SAW tidak mampu untuk menyampaikan apa yang dicakap tu melainkan dengan kuasa Allah sahaja. Nabi sendiri pun tak mampu nak menyampaikan apa yang dicakap tu kepada ahli kubur. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Kamu tidak mampu mendengarkan apa yang kamu cakap tu kepada orang yang sudah di dalam kubur. Jadi begitu juga dengan kita. Bila kita menziarahi kubur ibu bapa ataupun saudara mara kita, yang sepatutnya apa yang kita buat adalah selain daripada kita memberi salam, kalau kita bercakap-cakap dengan dia pun, itulah sahaja yang kita boleh buat. Kalau kita kata nak mendoakan ahli kubur, sebenarnya doakan kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah satu sunnah Nabi SAW dan juga diajarkan dalam Al-Quran, dilakukan di mana-mana sahaja. Sama ada kita berada di rumah, kita berada di dalam solat, kita berada di luar solat, di mana sahaja kita doakanlah. Orang yang saleh adalah orang yang mendoakan ibu bapa dia. Dalam hadis Nabi SAW yang jelas sebut ada 3 amalan anak Adam yang tidak terputus selepas pada kematian dia. Antaranya adalah doa anak yang saleh. Jadi boleh doakan di mana sahaja, tidak semestinya pergi ke kubur. Begitu juga dengan kalau kita nak mendoakan keringanan daripada azab kubur. Pernah juga Nabi SAW menziarahi ataupun melintasi satu kawasan perkuburan. Tiba-tiba Nabi SAW menarik satu pelepah kurma, lalu Nabi letakkan di atas satu kubur. Bila sahabat-sahabat tanya, kenapa buat tadi? Kenapa tu tarik tu? Nabi SAW pun kata, ketika aku lintas kawasan kubur ni, tiba-tiba aku dengar ada orang sedang diazab, sedang diseksa dalam kubur. Jadi maksudnya apa? Sahabat Nabi tu ada yang kena azab juga. Ada 2 kubur yang diazab, dan dalam hadis Nabi sebut ada 2 kubur yang diazab tu bukan diazab dalam benda besar pun. Benda besar tu bagi pandangan kita lah. Sebab tu kita kena jelas perspektif kita mungkin kecil, tapi sebenarnya di sisi Allah benda tu besar. Seorang tu dia tidak membersihkan diri selepas daripada dia membuang air kecil. Yang kedua pula, dia suka mengadu domba ataupun suka mengacung ataupun suka melaga-lagakan orang supaya orang bergaduh. Jadi Nabi SAW kata ada orang yang sedang diazab. Nabi SAW pun mendoakan ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diringankan azab dia. Allah Subhanahu Wa Taala pun mengkabulkan permintaan Nabi itu, tapi tak bolehlah selama-lamanya dia azab. Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan dengan sekadar pelepah kurma yang ada di samping Nabi pada masa itu masih hijau. Jadi Nabi SAW pun ambil pelepah tu dan Nabi letak di atas kubur tu sebagai tanda, macam timer lah kalau kita katakan. Bila Nabi, kalau sekali lagi Nabi SAW lalu tengok-tengok pelepah tu sudah kering, maksudnya dia dah sambung balik lah dia punya azab tu. Itu sebagai tanda sahaja. Jadi begitulah menjadi sunnah
Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kita disunatkan untuk meletakkan tanaman-tanaman yang hijau di atas perkuburan, dan juga dilaranglah untuk menarik-narik tanaman-tanaman yang sedia ada di atas perkuburan, melainkan kalau dia mengganggu ataupun ada binatang-binatang berbahaya, berbisa lah. Jadi itu antara benda-benda yang kita boleh buat di kuburan. Selain daripada itu, sebenarnya berbahaya. Contohnya macam ada orang dia pergi ke kuburan untuk meminta-minta. Dia meminta contohnya nombor, minta nombor kan. Kita pergi kat kubur ni minta-minta nombor, dapat, kena tikam-tikam kena kan. Jadi sebenarnya itu apa? Yang menolong dia tu, yang yakin, yang pasti bukanlah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menolong mereka tu sebenarnya adalah syaitan dan juga jin. Sebab apa? Sebab seperti mana yang saya pernah kongsikan, syaitan dan jin ni memang suka kita ni lari daripada iman yang sebenar. Iman yang sebenar kita, roh ni lepas dah mati ada dua je, diadab ataupun diberikan nikmat. Tiba-tiba dia boleh bagi nombor pula. Tak mungkin macam tu, tak kena. Kalau orang soleh takkan dia menggalakkan kita berjudi pula. Jadi sebenarnya yang memberi itu adalah syaitan. Syaitan suka orang yang menyembah dia. Bila orang tu menyembah dia, syaitan tu bagilah sikit. Daripada 100 benda tu, satu benda dia bagilah betul. Tiba-tiba 99 benda yang lain tu semuanya tipu belaka. Syaitan menambah-nambah. Jadi itulah dia, kalau ada setengah-setengah amalan yang dibuat di kuburan ni, benda-benda yang tidak betul dan juga bahayalah untuk kita laksanakan. Ingatlah kembali hadis Nabi SAW yang asal tu, iaitu Nabi asalnya melarang daripada pergi ke kuburan, melainkan untuk mengingati mati. Bila kita ziarah kubur, hadirkanlah rasa bahawa kita ni akan mati. Hadirkanlah rasa bahawa kita ni tidak akan selama-lamanya di atas muka bumi. Hadirkanlah bahawa segala nikmat yang kita ada ni, segala kemuliaan, darjat, kedudukan yang kita ada di atas muka bumi ni, semuanya akan ditinggalkan apabila kita sudah meninggal dunia. Hatta wa imma, kalau ada orang tu dia ada rakaman ataupun ada gambar yang masih lagi dikekalkan dalam media sosial ke, dalam dunia internet ke kan, dunia maya ni. Tapi kalau dah lama sangat dia meninggal dunia, akhirnya orang rasa biasa saja, tak ada apa pun. Jadi ingatlah, begitulah sebenarnya keadaan kita selepas daripada kita meninggal dunia. Bila kita ziarah kubur, datangkanlah hati, datangkanlah niat yang kita ni akan pergi, kita ni akan menyusul bersama-sama dengan orang-orang yang ada seperti itu. Tapi ziarah kubur ni elok sebenarnya dilakukan bagi orang yang dah lama, macam kita kata, rasa macam hidup ni lama, rasa macam dia ni terlalu hebat, terlalu megah. Jadi ziarahlah kubur supaya dia tahu bahawa sebenarnya hakikatnya manusia ni tidak lain dan tidak bukan, dia tidak akan kekal. Badan manusia ni akan luput, badan kita ni akan hancur binasa, akhirnya semuanya tinggal tulang, akhirnya semuanya akan menjadi debu, tanah semata-mata. Tiada apa yang kekal melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah, sekadar itu sahajalah karomah ataupun kesan daripada orang-orang yang soleh. Jadi kalau katakan orang yang soleh itu sudah meninggal dunia, cukuplah amalan dia itu membawa kepada nikmat yang dia akan dapat selepas daripada dia meninggal dunia. Kalau kita kena usaha lain lah, ataupun kita kena cari orang soleh yang lain lah untuk mendoakan kita, mengajarkan kita ilmu. Adapun yang telah meninggal dunia, kita ambillah manfaat daripada ilmu-ilmu dia. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita berkat daripada ilmu dia tu, amal yang sepatutnya, amal yang sewajarnya, dan yang penting-penting adalah amal yang membuahkan hasil, amal yang bermanfaat kepada diri kita sama ada di dunia dan juga di akhirat. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.